Dia cakap macam mana susah pun hidup dia akan besarkan anak-anak dia dengan pendidikan. Kata kasarnya kalau kau nak tambah anak, kena belajar benda ni. Macam mana nak kawal gadget anak. Sebab ada seorang makcik ni kata, oh ingat ke Ustazah tak bagi handphone ke anak? Puan, macam mana tak nak bagi anak phone? Tak boleh Puan. Kita tak boleh nak tutup terus, block terus dia no screen time. Tapi ada screen use. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanah. Saya Syifa. So kami dalam channel Santuni. Alright, okay. Sebelum tu jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Santuni untuk mendapatkan video-video terbaru daripada kami. So baik, Kak Syifa, macam mana? Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So apa update live lah? Sikit lah, sikit. Live sikit. Okey, semua berjalan dengan baik, insya-Allah. Sekarang tengah plan strategi untuk bergerak ke hadapan. Alhamdulillah, insya-Allah anak-anak semua sihat lah. Baru lepas kena denggi. Ya Allah. Alhamdulillah sihat. Itulah ujian mak-mak kan. Kita bekerja sama anak tak sihat tu tetap kena berada dengan anak lah. Okay, InsyaAllah. So kalau saya macam tu jugalah. Kita pun sedang cakap untuk menggerakkan perancangan-perancangan yang telah dirancang lah macam tu. Alright, okay. So untuk episod kali ni Kak, kita nak tengok satu video ni. Okay, jom. Kita nak ajak Akak tengok satu video ni. Mengejut ni. Mengejut kan? Okay. Surprise. Cari pucuk ubi, balik cari kangkung dah pukul 12 kan. Yang kecil tu umur dia 1.5 tahun kan, dia menangis. Seorang nak makan, seorang nak susu. Benda tu tak ada. Sebab racun tanah ni makcik dah mula meracun kan. Jadi racun ada. Racun ronak tu makcik dah terpandang dah. Apa? Susu dengan racun? Okey, Kak Syifa tak faham kan? Maksudnya kita nak sampai habis tu Kak. Okey, anak dia nak susu, betul ada racun. Okey. Ni semua menangis. Yang besar-besar ni diam aja. Tak ada apa benda nak dimasak. Yang kecil ni nak susu mak, nak atam mak. Benda tak ada. Nak atam. Ada beras kalau disukat agaknya dalam satu pot pun tak sampai lah. Makcik dah masuk ke beras tu. Makcik masuk, dia menangis. Mak nak cucu, mak. Mak nak cucu. Sanggup ke dek dengar? Tak sanggup kan? Jadi, makcik ambil beras, basuh, letak atas dapur. Makcik nak tuang racun tu. Maksudnya? Allah Akbar. Aku dalam hati makcik biar aku mati semua sekali dengan anak-anak aku. Allah Akbar. Masak nasi nanti aku bagi anak-anak aku makan termasuk aku. Memang makcik nak bunuh dah tak. Gelap dah pemikiran, tak boleh fikir makcik dah. Allah Akbar. Makcik nak tuang racun macam ni dalam periuk. Mak tarik. Mak kata, kau tak apa mengucap lagi no. Tak gelap mak hidup aku ni. Aku cakap, aku dah tak boleh fikir mak. Aku cakap, biar aku mati sama dengan anak. Itu memang cakap. Tapi dia mak tu kan, dia cakap, kau gila dah no, kata dia. Hitam dah mak hidup aku dah tak ada makna. Lepas tu mak cakap, sudahlah, sudah. Tak nasib kau. Dah ketentuan Tuhan kau macam ni, kata mak. Ya Allah. Masak nasi tu, suap anak tu dengan kicap, masih pergi lagi kerja. Nasi ada mak dia. Allah Akbar. Kan? Sebenarnya makcik ni dia apa? Apa sebenarnya? Kenapa dia Makcik sampai ni tahap tu? kita tak terbayang ya. Tak, sebab selalu baca dengar je. Ni direct dengar. Ni dia lain lah rasa. Makcik ni kita pendekkan lah. Kalau kita dengar kan, dia macam panjang lah kisah dia kan. So makcik ni dia adalah ibu, biasa kita dengar ibu tunggal kan. Dia sebenarnya ibu yang ditinggalkan lah oleh suami dia kan. Tapi kalau kita dengar kisah dia panjang kan, macam mana dia bermula dengan dia keluar je daripada mahkamah kan, pasal dia punya perbicaraan perceraian kan. So dia nekat untuk besarkan anak dia 8 orang. 8 orang kecil-kecil. Kecil-kecil lagi waktu ditinggalkan. So anak dia ni dalam keadaan dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Parents dia ajak dia untuk duduk bersama lah kan. Yelah biasalah mak mana yang sanggup tengok anak dia ditinggalkan macam tu kan. So tapi dia tak nak susahkan orang. Dia tak nak susahkan orang termasuk parents dia lah. So dia keluar daripada rumah tu. Rumah tu adalah orang tolong buat di pondok. Biasa kita bayang pondok ni pondok. Tapi pondok dia tu adalah guna zinc je. Zinc, tidur dalam tu dia cakap dia bahagia dengan anak-anak dia. Faham kan? Faham. Bahagia sebab dia tak susahkan orang. Tapi itulah kalau kita dengar cerita yang orang cakap titik terendah dia adalah waktu dia
Dia tak rasional kan waktu tu kan. Sebab siapa? Ya Allah. Dalam keadaan macam tu dia macam hilang semuanya rasa. Kan. Cerita dia ni bukan dia seorang rasa kan. Sebenarnya ramai ni, macam satu daripada sejuta yang kita dengar. Betul. Tapi sebenarnya kisah kejayaan dia adalah, kalau kita tengok kan, makcik ni sekarang dia jadi usahawan pandan. Usahawan pandan. So dengan pandan lah, kalau kita dengar tadi pucuk ubi dia cerita macam mana, dia membesarkan anak-anak dia dengan mengkutip pucuk ubi ulam-ulam ni untuk hantar kepada orang. Dari kat situ lah dia dapat jana pendapatan untuk besarkan anak-anak dia. Tapi anak-anak dia besar, anak-anak dia berjaya semuanya. Alhamdulillah. Dan sekarang ada yang tengah PJJ belajar. Sebabnya dia cakap macam mana susah pun hidup dia akan besarkan anak-anak dia dengan pendidikan. So saya pun macam sangat respect lah dengan makcik ni kan. Dia cakap dia tak pandai, tapi dia anak-anak dia pandai. Jangan susahkan orang, jangan mencuri. Alhamdulillah. Maksudnya pendidikan tu diletak yang pertama. Betul, orang cakap kadang orang yang mungkin tak bersekolah tapi bila dia dididik dengan baik, dia tahu mana yang baik mana buruk kan. So dia nak besarkan anak-anak dia dalam keadaan macam tu. Tak, sebenarnya kita tengok komen. Dia kata mana-mana lelaki yang abaikan nafkah, jawablah kat akhirat. Allahu Akbar. Ujian lah untuk makcik ni kan. Ya Allah, hebatnya makcik ni. Hebat kan. Macam dia jadi inspirasi kat kita lah kan. Macam mana susah sekalipun, dia tak putus asa untuk anak-anak dia lah. Allah, Masya Allah. Okay. Kita doakan lah kan. Semoga yalah teruslah daripada kisah makcik ni inspirasi juga kepada ibu-ibu luar sana yang mungkin kesusahannya tak sama kan. Kan? Tapi susah macam mana sekalipun, seorang ibu akan buat apa sahaja untuk anak-anaknya kan. Teringat pula ke anak sendiri. Kan. Masya Allah, hebatnya ujian dia. Alright, okay Kak Syifa. Okay. Tu kalau kita dengar kisah tentang wanita yang pernah diuji, tapi akhirnya dia bangkit lah. Menjadi seorang wanita yang hebat lah, kita cakap makcik ni kan. Tapi kali ni pula kita nak masuk kepada wanita yang sedang diuji Kak Syifa. Okay. So topik kita apa hari ujiannya ni, hari ni? Topik kita hari ni adalah tentang seorang ibu yang dia ternampak dalam satu posting ke tak pastilah, tapi dia cakap dia ada nampak satu mungkin posting tentang keburukan screen time kepada anak. Okay. Jadi lepas dia dengar tu, malam tu dia tak boleh tidur, dia cakap. Sebabnya macam mana aku nak no screen time dekat anak esok ni? Sebab anak dia, screen time lah. Yes, banyak lah. Anak dia anak dia ada screen time lah. Jadinya dia tak orang cakap apa, tak lena tidur lah malam tu akak. Sebabnya esok tu macam mana tiba-tiba yang hari-hari tengok skrin kan. Soalan tu macam kita pun pernah rasa kan. Allah, kita ada mak anak kecil kan. Betul. Okay. Dia kena lah dengan kita pun kan. Dia macam dia macam kena pula. So sebenarnya kalau sekarang istilah ketagihan tu, dia berlaku lah kan. Ketagihan ni benda yang kau tak boleh kau pegang, kau tak kena ambil, nangis mengamuk. Betul lah tu. Tantrum lah budak tu Kak. Betul lah. Rasanya ramai yang rasa benda yang sama dengan kakak lah kan, wanita ni kan. Macam mana kita nak buat ni? Betul. Benda yang mungkin kalau dia mungkin tak berlaku pun, dia bukan sekadar umur macam tu Kak sebenarnya. Yang baby besar-besar ni umur 30 Kak. Ya. Baby orang cakap baby 30 Kak. Tapi itulah mungkin perbincangan kita ni, kita nak sembang pasal yang 6 tahun ke bawah mungkin, yang real. Tapi tak tahulah statistik tu. Kan. Tapi sebenarnya ada statistik dekat dekat Berita Harian ni. Ada seorang doktor ni, disebut sebanyak 58% anak-anak umur 2 tahun hingga 6 tahun consume skrin ni sebanyak 58%. Berlebihan. Yes, berlebihan. 58% tu tinggi, sangat tinggi. Itulah sebenarnya risiko masalah lah. Dia macam dia tahu. Sebab Kak Ifat belajar psikologi kanak-kanak dan keluarga. Dia ada banyak sangat teori, ialah buku teks barat, Islam semua kan. Bila kau ada anak, dia macam okay, tak boleh screen time. Tapi bila ada anak nangis pula. Aduhai, macam mana tu? Pernah rasa tak? Anak nangis, kita kena buat kerja. Kita ada, yelah yang ibu bekerja, ibu suri rumah apa semua. Last kali, phone lah. Itulah. Tengok sekejap. Kan,
Tu je lah cabaran kita. Tapi tengok sekejap tu, kalau kita buat kerja sekejap. Kalau contoh kita tengah mungkin okey contoh ibu tu bekerja dari rumah, mungkin anak tak sihat lah kot contoh kan. Ataupun memang ibu ni sekarang kan banyak kan kerja work from home kan. Macam base dia memang bekerja dekat rumah lah kan. Kalau kerja kan, macam mana kita kan nak kerja 8 hingga 6. Anak tu macam mana? Dia siapa yang jadi pengasuh dia kak? Phone tu. Itulah yang risau tu. Tu kita risau tu lah. Tu kita nak sembang. Mungkin penonton ke ada kata mungkin ada solusi atau pengalaman kan. Tapi mungkin nak share sikit lah. Masalah kalau kita tak bendung benda ni, dia ada banyak sangat. Paling besar kalau kita baca dia adalah masalah language development. Ramai sangat lah budak-budak sekarang tak boleh nak bercakap. Uish. Maksudnya faktor sebab yes, dan depan mata kita. Yalah beraya hari tu kan ramai kan budak-budak datang. Memang sekarang semua dah macam tunduk tengok telefon kan. So macam kita bincang mungkin dalam episod-episod lepas. Anak-anak sekarang dia lebih cenderung akhirnya umur 2, 3, 4 dia tak boleh bina ayat lagi. Masih lagi Umi ataupun mak nak tu sepatah-sepatah. Padahal umur macam tu apa kan? Biasa kan macam dah boleh sambung kan. Macam saya sukanya nak makan kan. Betul. Kan? Lepas tu antaranya juga dia punya short term memory dia lemah. Dia macam sebab tu cabaran budak-budak hafazan sekarang tau. Wish, bukan budak-budak kak. Mak budak pun cabar. Ya, maksudnya nak hafal dia tak sampai tak hafal kan. Juzuk 30 yang dia dah pernah hafal pun dia lupa dah sebab phone. Sebab biasanya kak, biasanya kan kalau budak-budak ni kan orang cakap macam sponge kan. Dia punya memori dia kan sampai kita macam Allah masya-Allah hebat kan. Maksudnya sekarang tapi normal. Biasa kan dulu kan kita dengar macam tu kan, budak-budak paling cepat hafal lagu. Tapi sekarang hafal. Tak dia, jadi macam tu. Sebab dia dah full apa kata excessive information daripada phone. Jadi kalau contoh arahan atau nasihat mak ayah dia lupa. Allah. Dulu kan paling pun lagu apa kan, lagu negara aku tu senang tau. Budak sekarang susah tau nak hafal lagu negara aku. Faham. Adakah sebab macam ni juga? Sebab hari tu kan ada saya dengan kawan lah kan. Dia cakap cikgu sampai keluarkan nama dekat dalam grup kelas budak-budak yang tak hafal sifir. Adakah tu punca juga maksudnya dia tak nak hafal sifir. Satu tak nak tu ialah best lagi phone tu kan. Tapi mungkin susah nak hafal lah kan Susah sebab dia macam bukan minat dia. Benda-benda tu. Kita sebut pasal Al-Quran lah, basic anak ni kena ada Al-Quran. So antara risiko-risiko tu lah. Satu tu tak masuk lagi risiko susah nak tidur. Ya, betul. Dia sebenarnya bukan budak je susah nak tidur. Mak ayah. Kenapa? Sebab bila dalam kita tengok lah contoh aplikasi-aplikasi yang budak-budak selalu ni, dia berepisod tau. Bukan santuni je berepisod. Bersiri. Segala-galanya. Upin Ipinnya, semua tu lah. So, bila bersiri, dia mesti akan ada gantung sikit. Kita jumpa next episode. Jadi sebab tu ada orang dia run episod-episod tu. Dan lagi satu ni paling teruk lah, rupanya ada Kak Ifah buat kajian sikit. Business owner sekarang kan banyak pakai ads Facebook semualah iklan-iklan tu kan, iklan berbayar tu. Sebenarnya sekarang ada satu gerakan, orang kata video developer ni lah, konten-konten ni dia pun buat juga iklan berbayar supaya orang tengok kan. Dan benda tu sampai ke anak-anak. Contoh, Sana pernah nampak tak video dia video Cina. Okey, tapi berbahasa Melayu. Macam contoh macam kanak-kanak ini ada macam ayat dia macam lelaki itu, wanita itu, dan mungkin dia adalah CEO macam tu kan kak. Yang itulah. Dan saya yakin ramai yang tengok kan. Nak katanya budak-budak tengok tu, kita macam serius lah budak-budak tengok. Tapi benda tu setiap kali scroll keluar. Oh, maksudnya dia bukan sekadar konten semata, tapi ada satu gerakan dia macam untuk merosakkan generasi lah. Faham. Tu kan macam kalau kita dengar AI. Pasu mak ayah. Iya ke? Itulah tak belajar. Kan? Betul. Sebab akak tak cakap kita tak sedar. Kita pula lelaki tu. Iya. Kita biasa kita tengiang tau. Sebab Kak Syah jumpa budak waktu raya hari tu, dia tengok tau, sambil raya tengok mendalah tu.
dia baru 7 tahun. Scroll macam tu. Dia baru 7 tahun. Nak tengok video orang besar pasal rumah tangga. Sebab tu hati-hati. Meremang dah beroma menengoknya. Dan akhirnya last sekali risiko adalah susah fokus. Dan kita tak boleh deny on banyak sekolah PPKI yang sedang bertambah ahli dia, pelajar dia sebab masalah fokus. Maksudnya betul. Kalau dulu kita susah kan, macam ada certain sekolah je yang ada PPKI punya tu kan. Sekarang makin banyak. Makin banyak. Dan tak cukup. Itulah yang kesan. Memang dahsyat lah kan. Maksudnya kita tak perasan tau bila berlaku pertambahan PPKI yang macam akak cakap tadi. Maksudnya itu adalah kesan lah. Kesan. Sebab tu kalau kata kasarnya, kalau kau nak tambah anak, kena belajar benda ni. Macam mana nak kawal gadget anak. Kalau kau tak belajar, jangan tambah anak. Sebab dia akan merosakkan generasi tu. Sepatutnya anak kecil banyak apa? Banyak gadget ke banyak apa? Dia kena banyak apa sebenarnya? Dia kena banyak macam latihan. Dia kena banyak ni, sensori, sentuhan, sembangan, bercakap sebenarnya. So sebab tu kita sembang dekat episod ni, anak-anak kecil ni dia sepatutnya banyak apa? Sebab tu kalau dia banyak sentuhan, memang cinta hati dia siapa? Umi dia. Yalah, Umi dia, abah dia, ayah dia. Sekarang dia memanglah I love you Umi, I love, tapi dia sebenarnya dia bukan tak, jarang dah balik tu Umi, Abi. Dia macam nak telefon. Dia reflect lah. Maksudnya Kak, kalau kita hantar dia pengasuh, kalau kita panggil kita sampai tu, ada tak dia macam tu? Iyalah kan. Dia reflect. Kalau dia macam okey Umi, biasa macam tu. Bukan dia balik tu sebab nak tengok telefon. Dia tak Umi nak telefon macam tu. Tak payah tipu lah. Ada je orang nanti adalah komen kan, anak saya tak tengok kan, tapi tak ni pun tak. Dia logiknya anak kita ni apa yang dia cenderung, yang dia selalu tengok, dia selalu dapat, itulah cinta hati dia. Lainlah kita manusia, kita orang dah besar ni, bolehlah macam cover-cover sikit kan cinta tu anak kita. So kalau kita boleh je tengok kecenderungan anak tu apa, kita hasilnya itulah. So maksudnya memang betul. Maksudnya kat situ kena sedar lah. Kan? So macam tadi tu trait daripada betul, daripada trait tu. Maksudnya bagus lama tu dia dah mula risau. Dia okey macam tu sebab itu adalah satu signal untuk dia sedar yang aku kena buat sesuatu. Yes. Kan, sebab anak aku dah ada itu. Ada apa? Sebab ramai lagi yang tak sedar. Ramai lagi tak sedar. Nak sembang ni, pergi mana-mana kalau kedai makan, video apa yang tak tahu kalau Hasanah selalu budak-budak dia tengok video apa? Kalau kita budak-budak nak nampak anak tak? kita tak bagi. Itulah. Sorry. Tapi kita memang tak bagi anak. Kalau dekat kedai makan, kita cuba bersembang lah dengan. Itulah yang kita dah belajar kan. Yes, kita dah belajar. Setelah kita pun, maksudnya itu adalah daripada kita perkongsian orang. Maksudnya perkongsian, kita baca juga. Tapi rasa bersalah tak kadang-kadang macam kalau anak dah kita nak makan, dia tantrum, pernah tak bagi? Paling setakat hari ni, kalau nak cakap tak ada, mungkin ada, tapi kebanyakannya kita akan cuba deal dengan kalau ni kan ayah dia ke akan bawa dia ke mana untuk distract dia dengan. Betul lah, kena benar. Itu yang sebab ada seorang makcik ni kata, ingat ke Ustazah tak bagi handphone ke anak kan. So tapi kita bagi juga. Tapi sebenarnya kita kena mungkin awareness kepada yang melihat ni. Kena try aplikasi yang terbaik untuk anak kita. Yes. Sebab kita tak boleh halang. Tak boleh halang. Sebab pernah tanya pakar, tanya penulis buku parenting apa semua. Puan, macam mana tak nak bagi anak phone? Tak boleh puan. Tu mak ayah yang memang gila lah. Memang dia pun tak ada phone. Kalau boleh macam tu. Kalau mak ayah pun tak ada phone. Itu zaman bila Kak? Zaman bila? Itu zaman purba Kak. So Kak Ifat boleh reflect anak pertama sendirilah. Kita memang jaga tau. Sebab dia anak pertama. Lepas tu kita duduk rumah sendiri kan. Dah masa 2-3 tahun ke bawah tu dia tak banyak tengok. Anak kedua, kita tak cubalah nak ulang kan. Dia tak dapat dari kita, dia dapat dari mak saudara ke, pak saudara ke, sepupu orang lain kan. So nak tak nak, ibu ayah kita tak boleh nak halang. Kita tak boleh nak macam no phone, tak ada, macam tak logik lah. Tak logik. Tapi kita boleh kawal. Belajar kawal. Betul, ada satu ni Kak Syifa.
kita macam tertarik lah. Betul lah dia cakap, kita macam menarik kata-kata tu. Dia cakap kita memang takkan dapat pun no screen time untuk anak. Betul. Sebabnya apa yang kita kena fokus adalah kawal screen time. Kita tak boleh nak tutup terus, block terus dia no screen time, tapi ada screen use. Okey. Menarik kan? Sebab dia cakap sebenarnya faktor kepada contoh ada masalah speech delay ke, masalah perkembangan anak ke, ni ada seorang lah parents ni, dia tulis kat situ. Dia cakap bukanlah totally daripada screen time semata-mata lah. Contoh screen kalau use. Screen tapi dia fokus kepada screen use tu, maksudnya penggunaannya, duration berapa lama, content tu sendiri. Itu yang kita nak sama-sama sepakat lah kan. Sepakat mungkin kita ke mungkin yang menonton kan. Sebenarnya ada beberapa syarat lah. Screen time tak boleh lebih 2 jam sehari. Tapi tu ada khas untuk umur berapa ke macam? 2 tahun ke bawah sebenarnya. Dia kalau anak saya dah besar, dia sebenarnya lagi besar, lagi kena kawal sungguh lah. Sebab dia orang dah bijak tau. Seram lah. Konten tu. Sebab tu kalau Kak Syifat dengan Ustaz kita orang decide uninstall. Dan juga kalau ada benda gadget, kita tak boleh uninstall YouTube. Dia memang by default kena ada dalam tu. Sebab dia tak boleh, dia macam satu apps yang ada setiap telefon kan. So kita akan hide dia daripada pandangan mata anak, daripada view depan lah. Maksudnya dia buka je nampak kan. Sebab baca satu research pasal YouTube Kids. Walaupun dia kids, tapi dalam tu penuh dengan seram nak sebut. Dia nampak kids sebab kartun je kan. Sebab dia comel. Dia warna-warna comel. Tapi konten dalam dia tetap tak boleh nak cakap contoh. Nak dah sebut contoh. Dah geleng kepala dah kita. Sebab apa, dekat situlah LGBTQ. Lepas tu soalan baru ni lah. Mungkin anak pertama tu dia dapat satu video apa semua. Umi, Tuhan kita ada berapa? Kata dari mana soalan ni datang? Aisyah tengok dekat ni. Alamak. Okay, kat mana dia tengok? Kat mana terlepas tu? Kids. Dekat phone siapa? Phone ni? TV. TV kan sekarang kan smart TV tu kan. Smart TV boleh buka YouTube kan. Terus terus memang lepas tu tak dapat. Jadi sebenarnya yelah, untuk anak bila reflect balik anak-anak yang dah besar, kita nak buat macam mana? Sebab kita dah biasakan dulu kan. So kat situlah perlunya perbincangan. Okay, cakap kat dia, kata Aisyah dapat ni kat mana? Okay, Aisyah tahu tak boleh tau. So kita kata satu mak ayah kena belajar seni berunding tu kan. Seni berunding dengan anak. Kena belajar. Betul. Itulah. Akhirnya kita decide memang tak ada dah benda tu. Kids ke tak kids ke. Cuma yang dewasa kena ada lah. Sebab situ banyak info-info macam Santuni kan. Kita kat situ. Tapi kita pindahkan ke apps lain. Durio Plus. Tu entah macam tu je yang terbaik. Tak tahulah. Itulah, ada cadangan lain ke? Setakat ini kan orang cakap kan. Cuma Kak Syifat macam ni. Sebenarnya kalau sebenarnya kita boleh tapis lah juga kan. Dekat bukan YouTube Kids sekalipun lah. Contoh macam anak kita kan. Kita bagi kita tengok umur. Macam yang sulung sebab dia dah masuk sekolah rendah. Jadi kita bagi apa yang boleh bantu untuk tingkatkan dia punya pelajaran lah. Contoh number block. Sebab kita pun tengok daripada sharing parents lain. Kan ada juga kan. Number block untuk apa? Matematik. Contoh-contoh tu kan. Untuk adik-adik dia, biasa kita download siap-siap. Cadangan yang baik. Download siap-siap. Contoh dalam dia kan contoh anak kita dah 2 tahun ke atas semua kan. So kita download siap-siap yang 1 jam. Sebab kita tahu duration 1 jam je. So jadinya kita bagi. Dan betul macam Kak Syifat cakap, kita kena ada seni berunding kan. Sebab kita ada pengalaman. Anak kita pernah dulu kita bagi kita bagi tengok laptop. Lepas tu dia tantrum, lepas tu kita tutup. Lepas kat situ kita macam mana kita nak semua rasa lah dia orang dengar kan? Rasa mostly macam tu kan. Tapi lepas tu kita cepat-cepat ambil strategi lah. Kita cakap untuk next Umi boleh bagi, awak boleh tengok sejam je. Okay, kalau dah habis awak tutup sendiri.
Kalau awak tak nak tutup, Umi tutup, esok tak boleh tengok. Yes. Macam tu. Dia anak-anak ni dia tak tahu pun peraturan-peraturan tu sampai mana mak ayah dia yang bagi tu. Peraturan tu lah, ya Allah. Betul-betul. Peraturan tu memang perlu kalau contoh orang diadakan. Boleh bagi anak tengok, tapi awak kena tengok sekali. Yes, betul. Tu antaranya contoh kalau movie panjang sikit lah. So, kita pun belajar. Kita belajar dari parents lain dan juga kita buat baca lah kan. Kita tengok supaya kita ada komunikasi dengan anak. Anak bukan sekadar langut, tengok macam tu lah kan. Tak, kita belajar sebenarnya. Jadi macam bila kita apply, alhamdulillah setakat ni menjadi. Tapi ada juga orang cakap, tak payah kot nak sembang pasal gadget-gadget ni sebab memang tak boleh nak elak kan. Faham? Tapi kena sembang. Kena sembang sebab bagi Kak Ifat lah, dia membentuk cara fikir anak-anak ni. Ingat kalau anak-anak ni, sebab ada umur, maaf cakap lah, umur 20, tapi gayanya macam Upi Ipin lagi. Faham tak? Dia macam childish. Ke dia memang ada special needs ke? Oh tak. Nak katanya dia bukan isu ada special. Tak ada. Apa tak? Karakter dia tu dibina sebab terlalu screen time access daripada kecil. Daripada kecil. Akhirnya bayangkan sepatutnya umur 20 dia bincang pasal apa? Pasal pendidikan apa ke kan. Dia adalah topik yang selaras lah dengan perkembangan umur dia. Kita pun tahulah. Tapi dia macam masih lagi kat mana nak beli makeup tu ya? Faham tak? Dia tak kena. Dia tak kena dengan karakter dia tu lah. So faham. Kita pula anak perempuan, kita cakap okay, macam mana nak pastikan anak kita ni dia boleh kalau kita meninggal, kita meninggal tapi dia boleh mengawal benda tu. Tu satu. Kita meninggal tapi dia boleh jadi orang kata pewarisan kita lah untuk advocate isu-isu macam ni. Faham ke? Takut dengar. So kita bincangkan hari ni adalah untuk mempersiapkan anak kita 10 tahun akan datang. InsyaAllah. Itulah ada satu ni. Ya, betul. Panjang kita nak bercerita ni kalau pasal screen time ni Kak Syifa. Panjang. Tu baru anak umur yang macam tu lah. Sebab yalah kita anak-anak kita pun lebih kurang kan. Betul. Umur yang macam tu lah kan. Betul. Itu cabarannya Kak Syifa. Satu lagi macam tadi kan kita cakap, kalau dekat rumah kita boleh kontrol. Sebab rules tu memang ada dekat rumah kita. Macam mana pula kalau kita pergi rumah orang? Kadang tak pergi rumah orang lah yang dekat sepupu ke apa semua kan. Tapi ada pernah juga tertimbul lah cakap sembang-sembang kata macam mana kalau ni kan. Kita cakap je lah, tu kan anak kita. So waktu raya memang kita cakap lah kalau family kita kenalah cakap. Kena cakap. Kan. Sebab tu family kena sepakat bersama jugalah. Dia kena membawa satu yang jadi problem dia. Saya tak bagi, nenek dia bagi. So kita boleh cakap, mak kalau ni 10 minit je. Sebenarnya boleh kalau cakap elok. Betul lah, kita ada buat macam tu juga sebenarnya. Sebab kita boleh tahu, kan? Takut mula-mula. Mula-mula bila benda tu berlaku, anak kita macam diikat tau. Mata tu macam kena gam dengan skrin tu kan. Macam okey. Sebab mula-mula kita tak nampak tau anak kita ni pergi rumah orang macam mana dengan rumah kita lain kan. Tapi bila tu tapi satu benda yang kita rasa macam kita kena selalu amalkan lah. Kita bincang lah dengan ayah dia kan. Kena bincang ayah, nenek, atuk dia. Supaya membawa satu visi yang sama. Macam tu lah kan. Betul. Tapi bila kita buat macam tu, betul. Lepas pada tu kita dah pakat siap-siap dengan nenek dia. Berapa minit je tukar berita. So, nanti dia tak TV. tengok lah. TV. Sebab memang kadang nenek nak tengok berita kan. Dia jangan bagi remote ke anak. Yes. Okay, tapi kalau dah terbagi remote, kita kata okay 15 minit je remote tu. Satu benda Kak Ifat belajar bila baca buku Adlil Rajiah. Dia kan tulis buku parenting kan. Dia kata jangan bagi anak berkuasa kepada gadget tu. Kita kan diuji dengan dua perkara sana. Duit dan juga kuasa. Okay. Kepada siapa-siapa yang ada kuasa tu, kita diuji dengan benda tu. Sama juga anak kita. Ini phone adik. Dia dah sebut phone adik. Betul. Dia honor the phone lah. That's why macam pelik lah. Pernah juga anak sendiri kata, Umi, kawan tu ada telefon. Yes, yang tu satu lagi. Lepas tu, macam mana kita nak cater? Mujurlah baca buku kan. Dia cakap, tapi dia phone seorang-seorang tak dapat pahala kalau kita share phone kita. Tapi Aisyah kecil lagi. Kita cakap baru dia faham. Jadi bila nak belikan, kita cakap kita awak dapat berapa umur apa? Berapa kita mungkin tak ingat, sekolah menengah kot. Sekolah menengah. Kita dah dapat lah. Kita lambat lagi lah. Dekat 20 pun dapat. Faham. Lama lagi lah. Terjagalah.
Tapi dulu phone dulu kita tak ada yang screen macam tu kan. Kita kan saya boleh buat kompos Mana lagu ada? tu. Saya boleh kompos lagu. Saya kompos music lah macam tu awak modern lagi lah. Tak adalah moden sebab yang tekan-tekan tu. Iyalah. Snake. Snake. Game Snake. Yeah. Okay. Yang main game ular tu kan. Lepas tu Kita satu dalam. lagi, tapi tak dinafikan boleh jadikan gadget ni sebagai ganjaran positif. Tak tahulah Sana pernah try tak macam Kak Ifah. Hafal surah ni dapat 15 minit. Okay, faham. Pernah kita so buat. dia hafal bukan kerana Allah sangat, tapi Aduh. budak kan. Tak apalah, yang penting dia hafal. Lepas tu dia dapat, tapi hafazan tu kekal lah kat dia. Faham? Sebab yelah dia tak ada nak faham macam kita kan. Yelah, umur dia. Biasa juga kita buat nak tengok nak tengok kartun. Biasa kartun pun kita terhad mana macam tu je lah kan. Anak kita tengok Mina Mila. So Mina Mila dia suka lah kan, macam-macam lah Mina buat sama tu kan. So dia boleh dia ajuk Sebab situ banyak nilai-nilai. Betul. Macam contoh orang puji, hadha min fadli rabbik. Dia ikut. Ya, dia cakap Mak dia lupa nak ajar kan. ya, betul dia cakap. tu okey. Umi cakap lah Aiwah macam tu. Dia cakap macam tu. Memang kena download lah Dorio. Tak tahulah, kita bukan affiliator apa. Bukan promoter apa-apa. Bukan. Sebab kita rasa itu mungkin satu solusi yang terbaik setakat ini kan. Setakat ni. So jangan buang masa lah. Download lah. Betul. Alright, okay. So Kak Syifah, ada lagi tak kita? Macam nak share jugalah beberapa ilmu dapat kan. Kalau anak dah terbagi, lepas tu kita selalu tantrum tu kan. Tantrum apa lah bahasa? Mengamuk lah. Kalau kita bahasa kita macam mengamuk lah kan. Yes. So ada beberapa guideline yang dah diamalkan dan sedang berjuang untuk tu. Kalau anak tantrum, first kali kena tenang. Susah kan? Yelah tu. Tapi itulah kena belajar kan. Kena tenang dan kena iktiraf emosi dia. Sebab kita tahu, contoh dia logically kalau Sana tengok telefon, tiba-tiba siapa-siapa ambil macam tu. Marahlah. So kita jangan buat macam tu lah. Yes. Dan kita iktiraf kata, Umi tahu kakak sedih sebab tak dapat tengok ni kan. Tapi kakak tahu tak, kita iktiraf dulu. So dia validate dulu. Yes, my mom faham perasaan. Macam tu lah. Jadi yang kedua, dia tak ambil lah handphone kita tiba-tiba. Sebab dia tahu dia sedih, nanti mak dia pun sedih juga. Oh, faham. Maksud dia takkan buat benda yang sama lah. Kalau kita betul-betul validate iktiraf, lepas tu kena terangkan had dan batas. Sebab tak tahulah Sana pernah buat ke tak. Kalau Kak Ifat cakap je, nanti otak rosak. Betul lah tu. Itu ayat yang selalu kita guna. Tapi dia nak tahu mana otak yang rosak tu. Kita Jam kita. tak tahulah penonton dia buat macam mana, tapi kita nak kena tunjuk otak rosak. So carilah gambar otak yang hitam tu. Yelah, kita tipu memang otak rosak kan. Betul. Itu. Kalau anak kita, dia akan cakap balik kat kita, Umi, kenapa terlalu lama tengok phone tu? Nanti rosak mata. Yes, kita perlukan benda tu. Kita perlukan nasihat daripada anak kita. Dan last sekali, kena ada penegasan positif antara suami dan isteri. Supaya macam 15 minit lagi tiba-tiba suami, alah biarlah dia. Itu juga kalau tak sepakat tu. Itu tak tu habis. Sebab Kak Ifah pegang lah, ada baca sikit lah. Dia kata kids can lose respect. Dia akan hilang hormat tu kalau mak ayah tu tak bekerjasama. Kita dah dengar juga. Jadi itulah tu mungkin kita boleh bantu orang-orang yang sedang mengalami. Sebab bukan seorang tau, ramai sangat yang anak-anak tantrum tanpa tantrum lah dekat mall, dekat restoran, kat rumah apatah lagi lah. Ya Allah. Itu cabaran lah. Mungkin maksudnya ada parents yang orang cakap dah terbuat. Dah betul. Terlajak, terbuat benda tu kan. Ada anak tapi tak terlambat lah kan? Tak kan? Tak, selagi nyawa dikandung badan, selagi anak tu masih ada dengan kita tetap ada harapan, insyaAllah. Betul. MasyaAllah. Alright, okay. So Kak Syifah, kat situ tu baru 2 hingga 6 tahun lah kan. Betul. Tapi bila cakap pasal screen time ni, banyak lah sebenarnya benda yang saya rasa saya sendiri banyak benda yang kena belajar. Kan? Saya juga. Banyak kena belajar sebab kita pun anak kita baru umur macam ni. Mungkin itu sekarang ujian kita. Tapi kita tahu lagi umur dia dah meningkat, dah sekolah menengah kan. Masih banyak lagi benda yang kita mungkin, betul, kita boleh baca pengalaman orang. Tapi bila melalui sendiri tu,
kita pun tak tahu macam mana kan. Tapi daripada It's a awal process. Yes, betul. Daripada awal ni kita boleh bersedia lah orang cakap kan. So okay, last word ataupun last sentence lah daripada Kak Syifa lah. Sebenarnya apa yang kita buat, kita sembang ni bukan sembang kosong, tapi sedang mempersiapkan anak untuk menakluk dunia tu lah. So apa yang dia tengok sekarang, itu yang akan mencorakkan dia. Okay, so ni last lah. Kita kena berubah. Mak ayah kena berubah, penonton kena berubah, kami yang bercakap kena berubah supaya perubahan tu akan nampak kesan dia untuk anak-anak lah, insyaAllah. Doakan. InsyaAllah. Kalau Hasanah? Adalah sikit kan. Ni untuk diri sendiri jugalah. Kita belajar dan terus belajar. Kan? Sebabnya proses kita menjadi manusia, kita menjadi ibu, menjadi anak, sentiasa belajar benda yang baru. Mungkin kita rasa macam ada harapan tak kan untuk kita selamatkan dengan keadaan sekarang yang kat luar sana yang macam-macam lagi kesan gadget, kesan skrin kepada anak-anak kan. Tapi kita macam tadi lah kita cakap kan, selagi mana kita masih bernyawa lah kan, saya percaya selagi itulah kita ada harapan. So sama-sama lah kita belajar juga macam dalil-dalil dan juga apa yang Allah arah kita, Nabi guide kita, tu paling penting sebenarnya. Betul. Alright, okay. Kak Syifa sekat situ dululah kan. Next episode. InsyaAllah untuk sekiranya kalau ada anda di luar sana juga nak berkongsi lah kan, so boleh drop lah dekat komen dekat YouTube dan juga dekat TikTok lah. Alright, okay. So setakat itu sahaja Kak Syifa. So kita akan berjumpa di lain episode. So insyaAllah jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Santuni untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada kami. So setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.